Antara kesilapan ramai perempuan yang dah berkahwin adalah simpan semua aset emas dalam akaun suami. Mesti pernah buat macam tu kan? Ataupun pernah terfikir nak buat. Tapi Putri kata jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu di masa akan datang apa yang berlaku dalam taraf perkahwinan kita. Ada orang yang bercerai hidup, ada yang bercerai mati. Dan dah ada juga wanita yang menyimpan emas dalam akaun emas suami, simpan sama-sama, tapi end upnya bercerai hidup. Sekarang masih sukar nak dapatkan emas yang dia dah simpan dahulu. Sebab apa? Sebab satu nama, satu pemilikan. Yes, Putri tahu wanita ni kalau dah cinta memang buta. Tapi tolong dari wanita ke wanita yang nak ajak menyimpan emas, tolong jadi bijak. Simpan emas atas akaun emas sendiri lebih selamat dan senang diuruskan. Bila masa kita nak simpan, kita boleh simpan. Kalau kita rasa kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan. Simpan emas, jadikan sebagai aset kita sendiri, protection untuk kita di masa akan datang sebagai survival kita. Jadi, Putri harap wanita di luar sana tu simpan emas, mesti dapat emas, dan simpan emas kena bijak. Bagi yang berminat nak simpan emas, follow Putri Emas dan klik saja link di bio. Ingat Mas, ingat Putri!